Ini kita buat huraian apa benda, kita pecah-pecahkan sikit pasal wahyu-wahyu yang didapati oleh Ibak. Ibak ni adakah kau dapat wahyu untuk Jabatan Agama Islam, perkembangan Islam ni, kemajuan Islam Malaysia ni? Nak minta tolong tanya Ibak ni, adakah dia dapat wahyu? Wahyu jenis apakah yang menyebabkan dia seorang jadi apa tu, seorang maksum, curi lembu ni, selaku macam Nabi, tidak boleh ditangkap kerana dia maksum. Maksum. Yang maksum ni memang dia ada bak kucak bonyeng. Okey. Okey. Apa jenis wahyu kah yang telah diterima oleh Ibak ni, Muhammad Fitri ni? Muhammad Fitri ni telah menerima wahyu jenis apa? Kenapa pula JCB apa benda lori dekat situ dalam penerimaan wahyu dia? Okey, itu untuk pertanyaan untuk Ibak. Wahyu yakin tu. Lagi bahang poli ni perlu dapatkan consign. Dia ada call sign tu. Okey, unit dia orang tu ada, Ibak tu adalah call sign daripada unit dia orang tu, macam komando tu kan, macam pasukan taktikal kan, ada call sign kan. Macam aku ada nama call sign aku kan, kau sebut lah call sign tu. Dia orang tu, nama Ibak tu adalah call sign. Call sign yang diwahyukan, okey? Telah mewahyukan.